makan. Baru lepas makan tau. Lepas tu terus brisk walk. Makanan tu tak turun lagi, tak hadam lagi. Terus ajak jalan. Kita nak brisk walk, nak tengok apa yang ada kat Cameron Highlands. Kita nak ambil vibe malam. Tapi sejuk guys. Ya Allah, hai, beku-beku dah kaki ni. Pakai pula slipper, maksudnya sandal, tak pakai kasut, tak pakai stocking. Pakai jaket tu dah betul stocking. Tak pakai. So let's go, kita rempit. Okay, 1, 2, 3. 3. You tengok meter dia berapa? 30, 33, 34, 35, 36. Laju. Sejuknya. Oh my god. Tunduk. Habis untuk hari yang kedua, tunggu hari yang ketiga. Mana pula kita pergi. Kita tengok apa aktiviti kita esok. Let's go. Handphone tu dah bunyi. Hi guys, welcome back. Selamat pagi semua. Ni kita orang baru nak gerak keluar jalan-jalan pagi. Nak pergi mana? Day 3, kita akan berjalan banyak tempat lah hari ni. Tak macam semalam lah. Semalam Flora Park tu satu tempat tu seharian kan, besar. Tapi kali ni dia macam singgah jalan like that. Okay, so nak tahu mana kita pergi untuk yang first tempat, tunggu je lah. Okay, Nantikan je, okay? Let's go. Ladies and gentlemen, factory tour is starting now. Let's go to the factory. There are 5 stages of making the black tea. Firstly, we're picking out the fresh tea from the garden. Right, so now we are going to the factory, but inside no photos, no videos are allowed. So, selesai sudah kita tengok proses ladang teh, proses buat teh daripada daun kepada serbuk yang halus tu. tapi tak dibenarkan, standard lah kilang. Kita tak boleh nak ikut video. Tak boleh nak rakam. Lepas tu dia kata lagi halus teh tu lagi pahit kan? Kelat, Lagi kelat, lagi kasar, lagi lembut rasanya. lagi lembut rasa dia. Okay, selesai. Selesai. Next. Tengok pemandangan yang indah dulu kat sana. Record, kalau senang ambil gambar, lepas tu kita Inilah yang biar dia buat podcast apa? Bukan podcast, macam tu. Kat situ lah yang biar dia ambil gambar untuk intro aku. Yes, benar sekali. Oh, aku buat intro kriuk. Intro video aku yang first. Intro kriuk dekat sini dah. Tak reti. Jalan je. Dekat sini dah ada jalan kan kan. Lepas tu sambil dia pakai spek mata dia tu dengan muka macho dia tu. Dekat sini lah.
guys, kita nak ke cat house, rumah kucing. Saya kan suka kucing, so saya nak tengoklah kucing kat dalam tu gebu-gebas ke tak, sihat-sihat ke tak. First time nak masuk ni, so kita tengoklah kejadian dalam tu. Dia takut ke? Dia takut. Takut. Comelnya. Tapi dia garang. Cuba Ami buka. Ami Buka ni, dia punya makanan. Dia datang. Wih. Jatuh. Ami datang. Ami. Yang mana tidur? Alah, busuk Mami. Abi, kenapa kucing datang kat Abi macam tu? Kita kena tenang. Ya, marah-marah ni. Kakak dukung pun tak boleh. Tak boleh dukung. Dukung tak boleh. Kakak nak dukung Mami ke? Ni suami saya tau. Awak ni, saya yang sepatutnya tidur atas sini, atas peha. Puas sajaknya muka dah. Hai. Ni, aku nyepek Inun ni. Dia pula yang tidur atas riba laki aku. Dia nak buat hal. Dia tak nak. Dia tak nak. Dia tak nak. Dah, Ami bye-bye semua. Bye. Bye-bye semua. Bye-bye sayang. Oi. Settle tempat yang dua. We'll go to the next. Dan ini. Jom, let's go. Kita sudah sampai the next location. Mana ni? Tokyo Town. Tokyo Town. Sekarang kita berada di Tokyo Town Cameron. Okey geng, Bismillahirrahmanirrahim. setelah beberapa jam menunggu, kita sudah dapat makanan viral katanya. Jangan tertutup ni. 10 yen namanya, 10 yen. Let's go. Apa yang viral sangat-sangat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang pun ni. Lambat. Oh. 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 Panjang tu. Oh. Oh. Bila nak habis ni? Dia punya lagi panjang daripada saya punya, guys. Sama lagi.
Banyak. Boleh siap. Dah ada suami. Kena suami minum dulu. Alright gang. It's no. It's not a wrap. Habis untuk bukan habis lagi. Apa benda aku cakap ni? Sekarang ni kita orang nak berehat dah seharian dah kat luar. Kita nak balik, nak rehat. Semalam kan insya-Allah kalau rajin kita akan keluar, kalau tak rajin kita sambung esok hari ras. Layanlah dia makan sampai habis. Alright gang, hari keempat, last day. Last day, gang. Last day, so kita nak shopping. Lepas tu terus balik lah. Dia ada tinggal lagi satu tempat tadi tapi time tak turun lah. So, let's go. Jom. Shopping apa? Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Ni dah beli apa? Nak beli oleh-oleh. Hands upon the wheel. Usher lady, keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Let it roll, let it roll. Let it roll, let it roll. Let it roll, let it roll. Let it roll all night long. Roll, baby, fill my soul. Roll, baby, fill my soul. Besar. Saya dapat fresh. Fresh. Kita buat rawatan belajar bersama Depan mana petak? tuan empunya kebun dusun. So kita tengok, kita Petak merasai ambil tu bawah tu. cara orang kutip durian Oh ni ada ni. yang sebenar. Jumpa. Ketuk durian guys. Mana ada? Aku nak buat tu kulit. Mana? Oh tergolek jatuh. Aduh. Woi, ni baik ni. Ini cantik ni. Durian geng. Original asli daripada Larang. bawah Gunung Cameron. Oh tidak laratlah saya nak naik atas tu. Tak apa. Demi durian. Ayu je lah naik Bi. Demi durian. Try lah. Oh okey. Kemong lah. Kita pemain bowling. Dia ada skill lah main bowling. Oh, okey, steady je. Kita punya struggle cari duit. Okey, steady je nampak. Tu. Kutik buah jual kaya-kaya. Lamba. Okay geng. Banyak durian. Tapi kita orang lock yang ni dulu. Sebab jatuh depan mata. Panas. Ni fresh dari ladang orang cakap. Jangan risau. Bukan tanah haram. Kita datang dengan tuan. Tuan memberi keizinan untuk kita ambil. Tak mana laluan balik ni? Entah, lupa. Betul nampak macam orang bandar masuk. Memang aku khas untuk durian saja kat situ. Dia set up khas untuk ruangan durian. Terima kasih kepada Toke Durian. Sambut. Toke Durian. Terima kasih. Direct. Biasa orang berhenti tepi jalan tak ada. Kita direct dusun terus.
Nampak kan? Bayar. Pakcik, buat apa tu? Kalau aku fikir aku berhenti sini, ada member yang ada. Terima kasih kepada Syahmi Aiman kerana memberi ruang kita merasa masuk dusun, tumpangkan tidur rumah untuk satu malam. Aku pun tak expect aku boleh tidur satu malam. Patutnya balik semalam, tiba terlajak balik hari ni. Tapi bagus, balik hari ni pun ada rezeki masuk. Nampak? Tak banyak, banyakan. Apa yang tak banyak ni? Ini pun dah berapa ringgit tau kalau beli. Ini free je. Okay lah. So, Jom. salam kenal pada kita punya best friend daripada zaman diploma, Syahmi Aiman. Baru dia dekat kali pada cetak. Bawa durian sampai jauh. Let's go. Jom. Okay guys, Last pit stop. kita dah last hujung-hujung ni. Last Nak pit stop. Kita nak makan. Makan mana? Nasi bumbung. Kita tak tahu. Tak tahu. Nasi Dia yang bambu Sungai Kelah. Dia yang bawa. So ini terakhir lah. Ini last pit stop. Lepas tu habis ni dan kita akan dah sampai penghujung lah senang kita. Okay. So tengok apa yang kita makan. Let's go. Okay geng, maka dengan ini berakhirlah sudah 5 hari 4 malam. Dia berubah daripada 4 hari 3 malam berubah menjadi 5 hari 4 malam. Dah nak Bergerak balik dah lah. So ini penutup untuk trip honeymoon kali ni. So aku pening sebenarnya kereta bau durian. Thank you for watching.